cold. Cuba tu mau. Sini. Betul ke? Waalaikumsalam. Saya masak sambal sotong hari ni. Sambal sotong dengan sayur. Okay, sambal sotong saya dah pun rebus sotong saya sebab mak saya kata kena rebus. Kan gelilah tengok kepala dia ni. Bleh. Kan? I tak makan kepala. Okay, kita dah ada kita punya, kita dah ada cili bo. Kena serai ke untuk masak sambal ni? Do we need serai for sambal sotong? Ini sekejap mama tutup. Duduk. Syushu nak say hi tak? Nak say hi tak dekat audience kita? Jom baba mama ni. Jom baba mama ni. Jom mama ni. Dia tengah tidur, saya kacau dia. Smile, Shishu. Okay. Tidur. Dia selalu duduk bawah tu. Tak perlu. Okay lah. Kalau korang cakap tak perlu, okay lah. Tadi saya dah buat cili boh sebab mak saya kata kena buat cili boh sendiri. So, I menurut perintah. Hari ni kita pakai yang baru. Ini Ana baru beli dekat Tefal. Ada promotion. So, I pakai yang baru. Warna biru hari ni. Okay, jom kita masak. Tinggal sikit lah. Roman Cita. I rasa macam seminggu I tak live. I dah tak tahu dah macam mana nak behave. Kak Aina nak beli aiskrim Malaysia tak? Nak! Ada jual ke Firdaus? Kalau ada saya nak beli. Malam ni boleh hantar? Hantar ke Puchong boleh? Pakai minyak yang saya baru guna minyak ni hari semalam. Minyak goreng. Sambal hari ni sambal sotong dengan sambal sotong dengan daun pula. Benda ni betul ke letak sekarang? Tak je lah. Kan? Letak ni dulu ke cili boh ni lah. Aku bantai. So hari ni kita masak sayur pak choy. Okay? Sayur pak choy. Ketumbar tak habis lagi, dek. If you want, call me, okay? Minyak lebih. Minyak lagi tu. Minyak lebih. Faham?
Banyaknya minyak. Terpisah jarak dan masa. Apa jap. Cili kena pecahkan lama. Faham? Lemak saya dah masuk bawang sana. Kulai. Ucu. Kuat sikit api ni, maksimum dah dek. Sedapnya ni mak saya punya cili bo. So good. Kita pada benda. Pekat likat mak aku punya. Cili bo masuk berapa banyak Masak berapa nak? Empat sudu ke 5 sudu? Mana? Keluarkan ujung-ujung. Ya, sudah boleh masuk dah dengan. Habis sekarang ni. Satu. Dua. Tiga. Empat. Macam banyak je minyak orang. Agak lain nana, agak lain nana, agak lain. Masukkan air dalam blender. Apa-apa dah ni dah. Apa-apa dah sin dah. Uish, banyak sangat air. Alamak. Cakap lambat lah. Cakap lambat lah you all.
China ni. China ni. China. Macam tu. Pecah minyak tu maksudnya minyak tu bulat-bulat kan? Minyak tu bulat-bulat kan? Yo. Petak-petak. Minyak ni atas. Tengok je. Tu kan buat. I kelapa ni, I tak nak gagal. Ni dah pecah minyak dah kan? Belum. Sikit lagi. Orang kata kena letak lagi. Aha. Tak ada lagi. Tambah sikit air. Ini, this is precious. Tambah sikit air. Cukup. Okay, dah. Tambah gula, kasih colour cantik. Tambah gula, mereka kata. Gula 1 sudu. Keluar kau, keluar. Sikit je gula. Slow api. Masak apa? Masak sambal sotong hari ni, dek. Sabar aku nak makan. Untuk bagi orang tahu kita masak apa, kita letak ni kat sini. Nampak pun, nampak. My favourite air asam Jawa. Tapi mak saya dah letak asam keping tau dalam dia punya. Asam keping tau dalam dia punya. Dia punya ni apa ni? Cilibo. Dia dah letak. Cara dia macam tu dia kata. Letak sikit. Okay, dah tak payah kan? Dia apa gula tambah lagi nak sikit. Kau nak je aku Kau nak aku. Kan baik aku ni relax je. Kau nak kan aku. Kita pula dah kawan lama. Ana tak ada gula karbon. Gula karbon pun. Gula lagi. Kau nak je aku. Okay lah, boleh lah, halal lah. Kita pun kadang member kita pun gitu juga kan. Dengan tim-tim kita nak macam tu. Garam dah ke? Garam belum. Dah. Lagi apa? Garam last. Hambat lah.
Weh, banyaknya. Rasa dulu. Jangan ketuk-ketuk. Biar pedas, jangan manis. Aji tak cukup. Aji tak pun cukup rasa. Aina masak sambal, aku yang ni. Relax. Okay. Kita punya program masakan kita ni, orang kata macam program suka hati kau. Macam tu. Letak sos cili. Oh, lain korang. Macam tu Tak ada rasa pun. Tak ada rasa lah. Sos tiram. Rasa macam sos tiram. Gula tak cukup. Asam jawa, bau garam. Macam tak ada rasa je. Kicap, sos kili dan sos tomato. Sos tiram rasanya kena sos tiram lah. Sos tiram sikit. Ni. Okey, sikit je. Ni. Cili ni macam dah lebih-lebih je masak. Siram sos cili, garam, gula. Siram sos cili, garam, gula. Garam, gula. Sos cili. Aku ada lupa sos cili. Ni apa? Boleh lah. Sos cili. Sos cili, garam, gula. Ni juga berangsang. Masuk sotong masuk. Okey. Ada ni. Mak saya memang suka sangkepin. Kena keluarkan kan? Ini pun. Wowzer. Sedapnya. Saya macam kena tambah air sikit. Menyala sis. Jangan tambah air, dia kata. Kenapa? Jangan tambah air. Air sotong. Okay lah. Since you all cakap macam tu, I follow lah. I follow. Oh, tolonglah menjadi macam yang mak aku masak. Dia punya sambal sotong dia sedap gila. Aku malas tanya dia kan. Sebab dia tengah berehat kat depan. Saya malas lah macam nak minta ajarku sifu. Tunjuk ajarku sifu. Kan, malas lah. Kita buat tahu je lah. Jangan ketuk, jangan ketuk. Tambah air. Okey, dah tutup api. Cepatnya.
Ada, Mak ada. Kalian ayat. Letak asam keping tu nak. Taklah apa. Ikan pari lah asam keping tu. Dia masam tambah petai no. Mau lah. Kau tak mau, tak ada petai. Faham memang ada keluar air lah kat sotong ni. Dah tutup. Asam Jawa lah. Irisan bawang. Oh, faham. Where? Mana bawang air, mana bawang? Yang ada je lah. Jadi ko tutup api. Biar nanti. Okay dah. Okay tak? Jadi ke? From the look of it. Jadi korang ni memang power masak Netizen memang power masak tu. Okay, kita rasa je. Okay, kita jangan nak suka-suka sangat. Rasa je. Sotong dia keluar air. Faham? Faham. Tambah daun bawang lagi mantap. Daun bawang tu ketumbar ke? Kantan. Asam keping buang. Sam, where you? Okay, dia kata buang you tau. Agak I cakap dia orang cakap. So, we will throw you out. Bye. Dan daun bawang ketumbar lain. Daun kesum. Okay, to try. Try sambal. Jadi kalau sambal tu okay. Tak macam mak buat pun. Sedap tapi tak macam mak. Gula tak cukup. Minyak ni okey. Dia sedap. Tapi dia macam kita tak ingat balik.
Tak ingat. Kita macam, you cakap apa tadi? Macam tu. Tu api. Oh, dia kalau masak lama sotong liat Yang ada sotong ni Yang ada you Kek Wan you. You Kek Wan tak boleh lama. Okay, ni macam mana? Nak buat apa? Buang. Rasa sotong liat ke tak? Kecil-kecil je lah you all. Macam okey ni, apa ni? Rasa sotong liat ke tak? Tak. Tapi ada yang berbeza dengan cara aku masak dengan Mak. Ada yang berbeza ni. Ma! Sini jap boleh? Sini jap. Ha. Kejap je. Nak bagi rasa je. Macam lain je dengan Mak punya. Tak sedap. Bukan, tapi Mak punya lagi sedap lah. Cuba rasa cuba ambil satu. Sedap. Pandai buat. Ya ke? Macam lain je dengan Mak punya? Tak lah, sama lah. Apa bezanya? Takkan aku letak rempah lain pula. Nanti tu beberapa kali nak aku letak. Sedap. Boleh makan cik ni? Ya ke? Yalah, ya Allah, sabar je lah. Tak sedap kan? Takkan nak nipu, tak sedap. Sedap lah maksudnya. Nak tambah apa lagi tak? Garam ke gula ke? Jangan nambah banyak tau. Yang lain ni. Tapi tak macam Mak punya. Kenapa tak? Aku rasa dia yang berbeza sikit. Sebabnya Mu biasa buat Mak punya sama soto. Rasa Mak punya sama soto. Nanti aku tak bawa keras tak? Sebab dalam ni tak ada kan? Memang bawa keras. Buah keras apa? Bosok-bosok gitu buah tu. Tapi ikut Indon ni bawa keras. Tambah dia mesti ada buah keras. Sebab dia punya apa? Dia punya balado, dia benda-benda dia buah keras. Tapi boleh lah ni Kan sedap lah tu. Tak, Mun rasa sedap. Tapi Mun tak rasa macam Mak punya. Tak, mungkin dah sini tak, kadang kita buat, kita biar kejap, lama-lama dia makin baru makin sedap. Okey lah. Lepas tu dia punya lada tu kita masak lama. Kau kejap je kan. Selalu kita kan tadi mak masak kan, kita belum kita masak lada dulu kan. Masak lada tu lama. Tadi aku masak kejap sebab dapur macam ni tak tertib. Lada kita nak blender tu masak lama dulu. Mu tak faham sebab mu ingat Mak cakap pasal lada yang mu bawa masuk ni. Tak. Lada kita rebus tu kan mak goreng dulu biar lama. Lama sikit. Okey lah. Apa lagi nak tanya? Tak ada tu je. Ada lagi. Okay, go. Tak dengar suara kau. Kisah kau kat line ni. Okay, sekarang kita masak sayur. Okay, so ni biar dulu. Okay, you nanti dululah. Okay, you duduk tepi dulu. Kita mungkin akan buang je you sekejap lagi. Okay, sekejap. Kita nak masak. You ke tepi. Okay, kita nak masak sayur. Sayur.
sayur kita. Oh, basuh. Basuh nak. Okay lah, Mak kata sedap. Okay, happy. Mak kata sedap. Okay lah, chew on. Salam. Tak, tadi siapa yang tanya saya pasal aiskrim Malaysia tu? Firdaus ke apa nama tadi? Betul ke nak bagi saya aiskrim? Sebab awak dah menekan saya tadi, saya duduk teringat lah. Bekukan je, boleh guna balik. Nak kalau nak hantar saya aiskrim tu, saya hantar dekat saya punya moderator. Ada tak moderator saya kat dalam ni? Where is my moderator? Ada ni tak? Saya kalau aiskrim Malaysia, saya suka perisa Milo ataupun jagung ataupun asam boy. Mira, ya Allah, ya ke? Okay, kita doakan Eva cepat sembuh ya. Sayur rendam air garam. Aina umur berapa? Macam kenapa nak tahu? Okay. Nyanyi sikit roman cinta. Amboi. Minta roman cinta Sekarang dah tak ada dah minta lagu kita. Satu-satunya cinta agung yang balik dapat tanpamu. Nazrul, tak boleh nyanyi ke dalam kat dapur? Kenapa? Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Pandai je nanti dapat lagi tua kau orang ni pun. Tua pula dikata dia. Wow, dia membawang. Iyalah, itulah nak cakap tadi. Aduh, kena cakap macam tu, kan? Macam tu lah orang membawang. Kak Ina nak aiskrim ke? Firdaus, awak dah banyak kali tanya dah tu. Nak bagi ke tak nak bagi tu? Kalau nak bagi, bagi je. Kak Ina terima. Kalau tak bagi pun tak apa. Bawang kena basuh. Alamak. Lupa lagi. Berjauhan versi heavy ballad pula dah. Selalu lupa basuh bawang. Orang kata kalau selalu lupa ni memang sebab kau tak pernah basuh pun. Okay. Dari JB nak hantar aiskrim. Jauhnya. Cair ke nanti aiskrim tu? Jauhnya JB. Basuh habuk kuman. Faham?
masak sayur. Lepas tu kan saya masak telur. Telur pun ada sedap juga. Tapi tak tahu Kak Ina nak pisah apa. Firdaus kau bagi je lah Firdaus. Aku orang dah bagi aku makan je. Salahnya ni nak bagi ke tak ni? Kau dah 10 kali tanya. Pak Choy sos tiram. Tu juga tu. Telur dadar gebu. Baik. Baik. Love your song Sedia Terluka. Oh, thank you Little Kai. That is one of my song in my album. Tak ramai tahu. YTJT. Yang tahu je tahu. Masak telur yang viral kat Thailand tu. Ush. Macam mana bahannya? Ya Allah, macam susah je. Okay. Jom kita buat sayur pak choy. Apa? Sayur pak choy sos tiram Okay, jom kita buat. Kita buat nah. Pakai je minyak yang ada. Sikit je kan. Buang besar tak basuh lagi. Yes, ma'am. Yuna, ya Yuna. Kalau saya tak ikut arahan diorang ni, nanti dia kata saya pengotor, Yuna. Okay, pakai ni lah. Kita ni suka pakai kecil-kecil. Kita tak suka pakai besar-besar. Okay. Kuali baru Arash. Tefa call me. Cutting board menarik beli mana? Ni meh nak abak je. Meh nak abak. Okay, I nak menjual je. Okay, ni. Okay, I tak ada beg kuning tapi ni you beli kat dekat kedai biru tu. Kedai yang plastik beg besar tu. Nak datang rumah. Nak datang rumah orang. Tefal ada I discount Spaghetti. That's why I beli. Satu set dah aku menjual. Satu set ni ada 3. 1, 2, 3 saiz 200 lebih je. Okay. $200 lebih je sebab diorang cakap apa ni? Sikit sangat minyak. Sebab diorang cakap ada cuti sekolah punya sale. School holiday sale diorang cakap. I beli hari tu dekat Tefal Cawangan Wangsa Walk. Tahu tak? Wangsa Walk. Tefal Wangsa Walk. Kau tahu Syul cakap? Arash tahu kan? Tudung tak ada beg kuning dik, tak ada.
Tapi boleh carilah. Kalau ada stok lagi lah dekat TikTok. Aku kena jual tudung sendiri lah nampaknya. Asyik orang tanya tudung beli kat mana. Banyak pula langau hari ni. Langau. Tudung haja. Tak nak sebut. Okay. Sekejap, ni Pak Chan sos tiram kan nak letak tudung. Tudung. Kau tengok. Nak tetap sayur dulu ke? Nak letak sayur dulu ke? Nak letak ni? Nak letak sos tiram dulu. Sayur letak last. Okay. Amboi, bawa gelak kau orang. Satu. Okay. Cukup tak? Cukup lah Lepas tu letak air sikit. Letak air sikit. Biar sikit jadikan perencah. Letak air sikit. Letak air sikit. Salam kakak. Waalaikumsalam Azian. Aina. Okay. Dah boleh masuk sayur. Macam tu je Itu cukup. Dia besar merah style. Letak lampung jagung sikit bagi pekat. Api besar. Tak payah tepung. Pening pada aku. Sambal apa? Sebelah ni sambal sotong. Ayam masuk. Ayam. Cube. Oh, cube. Cube ayam. Tak air sikit. Apa nak suka ketuk-ketuk? Entahlah, rasa macam professional. Hidung masukkan. Ngajak tampi sekali. Amboi, separuh je. Jangan letak cube ayam. Separuh je. Cepatlah. Aku stres dengan induction cooker ni. Kau tabah You akan di-replacekan tau. Okay, tapi I tengah tunggu masa free je untuk I uruskan. Kenapa nyapinya tidak kuat? Bawa air sikit. Air Air Cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Api kuat kan? Itulah. Dan ini paling kuat you all. Memang I punya induction cooker ni memang problem. Sebab sebenarnya induction cooker ni daripada owner lama. I nak owner baru. Jadi aku tak ganti lagi. Tak risaulah tengok sayur tu macam tebal macam tu. Tak masak. Rasa dulu masin ke tak. Buat cari cerma lah. Dap. Nicer. Buat ke tak? Okay. Pak Choy celur je. Tuh. Potonglah sayur tu, Kak. Baik. Dia akak potong Dengan awak-awak sekali akak potong. Gurau-gurau Jangan take serius tau. Kita main-main je. Okay. Okay. Tak, sekarang ni kita nak buat telur lah kan? Ke macam mana? Telur dadah. Telur Japanese tu. Telur. 1 year later. Hari ni tak adalah tengok movie. Hari ni ada Ma lah. Ada Ma, kita sekejap je live. Bukan Ma tanya, kau buat apa cakap sorang-sorang? Syuk. Ya, anak aku ni kat tepi. Kita pula tutup pintu. Tutup api. Sekejap nak check dulu. Takut tak semua. I nak check dulu you all. Takut yang batang dia ni takut tak masak. Yang ni takut tak masak. Habiskan. Dah. Okay. Okay, sekejap bagi dia. Okay, tu je lah. Macam malas pula masak telur lah. Ya. Okay lah. Okay korang, kita nak makan dah. Nak jamu mak saya hari ni. Okay. Nanti kita, sekejap. Sebelum I ni dulu, I nak ambil gambar untuk threads dulu. Sekejap, pakai phone Ma lah. Mak pakai phone apa ni? Tutup sayur. Very dia. Dah. Mau makan sekali? Ya Allah, berseleraknya dapur. Seleraknya. Ais pening.
Ni tutup dah. Okay, semua beratur, ambil pinggan. Dah kenapa charger aku atas rice cooker ni? Makan lagi ke nasi ni? Saya masak. Boleh kot. Mak nak makan sekali? Mak tak jawab. Okay, jemput makan semua. Hai, memang ambil badan je. Takutlah nak makan yang kepala ni. Kepala dia besar-besar. Cumi. Asal nak masak ni lah cumi goreng. Shi. Ambil gambar. Kita ambil gambar bagi kat saya Sambal tutup. Nampak aja koma ni Koma nampak aja koma. Nampak saja. Pakai yang pink. Pink tu kecil.
Dah sejuk kan sotong. Tak suka yang dalam. Oi, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Habis kan? Rasa nasi ni dah rosak lah. Dai. Nak now. Baru saya ni. Makan ngaji. Mudah makan ke? Dah makan ke? Lamb chop, wow. Kelasnya menu. Sedap. Boleh buat lagi senang. Senang sebab Ma dah buat. Salam no, selamat Hari Raya. Saya tak dapat buat korban tapi saya tak ambil daging tu. Ya, tapi saya tak suka dalam telur tu. Rasa cili bawang merah. Dia goreng, dia rebus cili, and then dia goreng bawang putih, bawang besar, bawang merah, and then apa lagi ya? Mana tak? Dalam cili buh mana tak apa lagi? Cili buh? Macam biasa. Dalam cili buh Abang kunyit, halia. Kunyit, halia. Bawang putih. Bawang putih. Bawang besar. Bawang besar. Bawang kecil banyak. Bawang kecil banyak. Tu je. Kalau nak sedap, bawang keras tak ada. Lepas tu, benda tu sebelum blend dimasak dulu, digoreng dulu. Digoreng, lepas tu baru blend. Goreng baru blend. Blend, lepas tu nak masak, sekejap je blend dia tu. Dah blend kan, sekejap je. Ada asam keping ke tadi? Asam keping? Asam keping tu. Ada.
Tadi masak keping selalu tak lemon sebab tak ada lemon kan. Matak apa? Matak lemon? Sebab ada lemon kat rumah, tak lemon. Tak, dia makan lemon. Lemon berair tu kan, aku sikit. Kadang dia makan tak kembang kasturi lah, asam matang. Faham? Kembang kasturi. Kenapa pijak kat tiap-tiap air ni? Asam keping tu airnya. Ma blend asam Ataupun letak asam Ma blend asam keping ke Ma? Ha? Ma blend ke asam keping tu? Tak. Macam tu asam keping. Tak ada. Kau? Asam keping tak blend. So tak ada asam keping lah tu dalam tu tadi? Dalam dia tak jadi kau bubur tu ada asam keping kan? Nak silang bau. Tak ni cili bo. Cili pun tak ada asam keping. Wah, Tak. Lain lah. patutlah dia orang suruh letak. Patut dia orang suruh letak asam keping. Dah terjawab dah. Tak ada asam keping pun dalam tu tadi. Potong bubur dulu lah. Ha. Sampai buang air. Cara nak bagi aiskrim. Okay. Okay, kalau nak bagi kat saya, kau bagi saya esok, boleh? Daus? Kau bagi Kak Aina esok. Esok Kak Aina akan ada dekat Sepang. Kak Aina akan ada, dengar esok Kak Aina akan ada dekat KLIA pukul 11 pagi. KLIA pula. Dekat Sepang sebab Kak Aina ada sound check esok pagi. Kalau betul nak bagilah. Kalau tak ada pun tak apa. Apa Cik Nadia ni? Teli. Pening kepala Cik Nadia ni. Esok saya ada sound check untuk Aisyah Top tu. Tak, moderator saya mana? Ada tak moderator saya mana? Ada tak moderator saya? Kalau ada moderator, boleh cakap dengan moderator tu. Moderator tu boleh berhubung dengan Aina. Moderator raya. Wah, punya moderator. Okay, kalau macam tu Firdaus message apa ni? Ada satu tunjuk orang jari pula, sorry. Apa ni? Moderator tu aku pening kepala pula dah. Apa ni? Pening kepala dah. Sekejap. Apa ni? Firdaus message ke Aqua. DM Aqua. Nanti aku akan sampaikan kat saya. Boleh tak? Pening kepala dah pun. Makan nasi dagang tak? Makan. Saya nyanyi Hakim. Saya akan nyanyikan about 7 songs. Banyak lagu saya nyanyi. Macam-macam lagu saya nyanyi. Saya akan bawakan lagu-lagu yang saya jarang nyanyi juga. Ya, Aina giliran kedua. Aina nyanyi pukul 4 petang. 4 petang Aina nyanyi awal. Okay. Dapur jap. Saya nak bagi anak-anak air makan.
Hero baby. Sian dia mata dia tu. Mata dia tu kena ni lah. Mata anjing tu kena lap lah sayang. Kalau kat desa kok jumpa. Kok jumpa. Kau tak jumpa, itu je lah. Kan senang ke nak jumpa orang Korea ni. Susah tau. Pasuk pinggan. Pasuk pinggan. Kok jumpa. Dan jumpanya. Ni masak nasi baru lah. Sini nasi tu macam nak rosak dah. Sebelum Mak makan dia aku masak nasi baru. Izul, Aisyah Abdul. Apa ya? Rasa macam awak betul jerit nama saya dari jauh. Aisyah Abdul. Wow. Tujuh buah lagu ke? Ya kot je. Tapi segmen saya 40 minit lah. 40 sampai 4 sampai 40 macam tu. 4 sampai 45 tambah top set lagi bercakap-cakap. Datanglah show saya. Korang beli tiket tu korang boleh tengok yang lain-lain juga kan. Datanglah. Saya prepare best-best ni untuk show ni. Best-best saya buat. Saya prepare best-best untuk show ni. Datanglah. Walaupun dia 40 minit je, tapi saya sediakan macam konsert. Saya buat macam konsert. Special punya. Ada berjauhan tak? Ada? Kau nak dengar berjauhan live? So, dengan menari sekali. Takkan dapat Ana nyanyi kat tempat lain. Menari macam tu. Dengan menari sekali dengan dancer I. Song list dia macam-macam. Song list ada banyak. Ada Kakak Je Laik, ada Imaji, ada Full, ada Berjauhan, ada Kamu. Lepas tu ada lagu-lagu orang lain juga. Lagu Blackpink ada. Sebab dia show ni kan ada crowd-crowd yang Korean kan, crowd-crowd Chinese. So saya kena pelbagaikan lah song di saya tu. Kalau saya tak boleh lah nak bawa lagu ballad saya sangat, kan orang tak faham pula kan. So, kakak bagilah yang orang kata macam masyarakat majmuk akan macam, oh, wow, what song is this? Yeah, Allah, macam tu. So dia pun macam, siapa weh? Siapa doh artis ni? Siapa doh Aina Abdul ni? Power doh. Baju kita tak complicated pun sebab show ni Aina menari. So macam baju tu baju-baju yang mudah untuk Aina bergerak. Macam tu lah. Dia show macam bila
diorang dengar tu diorang macam, who is she? Who is she? I should check her. Shadow saya tak bawa. Kali ni saya tak bawa shadow. Kita tukar-tukar lah song list kan. Sebab kita nak pelbagai. Kalau nak shadow, nak bagai, nak itu, nak ini, kena datang sponsor saya lah. Which is belum lagi. Love songkok merah apa? Janji love. Janji ke love. Ni amma puul. So dia festival. So macam saya kena bawa lagu yang bersesuaian lah. Betul tak? Saya kena bawa lagu yang orang kata macam, wow, she party-party. Macam she party-party. Masak nasi. Guna mic color gold. Okay. Sama hari raya yang masih beraya di kampung. Saya dah balik KL dah. Tadi dah kerja. Okay ah. Ini semua dah ada. Masuk. Simpan ke? Adakah I perlu simpan benda ni? Buang je lah. Ya, sebab nanti mesti tak guna. Maaf cakap. Buang aja udah. Baik. Balisha, nanti aku mau ke Indo lagi. Tapi mungkin libur aja. Mau makan-makan, mau ketemu, bisa. Tapi kamulah yang kena drive jauh. Kamu yang kena drive jauh. Muka sisi. Muka bangun tidur. Anjana. Muka tu mama tak tahan lah. Balisha, kamu mau bawa aku ke mana? Mana? Tak tahu lah. Setelah aku tak suka blender ni. Dia macam, oh kenapa weh? Buka bawah boleh ke? Oh boleh. Ya Allah, boleh buka rupanya. Tidak pernah aku tahu kejadian ni. Boleh punya. Faham? Netizen, you really clever are you? I macam terkesima lah how clever you are. Lol, boleh rupanya.
Okay, lepas tu nak letak balik macam mana? Ni okay, lepas tu ni kan. Ni aku buat nak pasang balik ni aku blur. Macam ni ke tadi? Susu, mama pening lah. Mesti ada yang tak tahu kan, blender boleh buka kan. Getah dulu ke? Getah dulu ke ni dulu? I rasa lah. I rasa itu dulu. Alas lah. Korang kan. Kok aku terbelah tangan. Susu, tengok mama buat ni. Hai. Masih ada lagi yang hang out kat live saya ni. Kita dah habis makan tau, by the way. Kita dah masak, dah makan dah yang baru masuk. Cakap. Bila lagu baru tu nak keluar? Lagu apa masak awak? Lagu yang Ainati Saritu ke? Lagu Ainati Saritu tu tak lama lagi akan keluar. Yeah, maku, oi. Nyanyi sikit. Nak roman cinta lah tu. Nak roman cinta lah tu. Cik Nadia ni dia gigih tau. Tadi dia ajak tele. Jangan dia aneh sangat Nadia. Kau ni aneh-aneh sangat. Nyanyi. Saya akan nyanyi dekat tour saya nanti. Tak ada lagu tu kan? Sedap time Mali ni. Enough belum? Lagu tu belum. Aduh. Where's my
lah semua. Saya nak end live dah. Okay, kita jumpa lagi di rancangan memasak yang seterusnya daripada saya, pengacara Nona anda hari ini. Okay? Nona pula. Nona masih masak. Jadi kita berjumpa lagi, okay, di masa yang akan datang dengan satu menu, satu live. Okay? Okay? Thank you so much semua. Terima kasih tune in live saya hari ni. Dah lama saya tak live. So, itulah kita. So, nanti kita live lagi. Okay? Kita live lagi. Jumpa dekat show. Kalau siapa yang pergi show esok, jangan lupa tag saya, you know. Enjoy the performance. And I hope you guys akan enjoy dengan performance dengan performance saya hari Sabtu ni, insyaAllah. Okay? Thank you semua. Assalamualaikum. Jangan lupa stream berjauhan. Bye.